Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan beberapa perlawanan berlangsung untuk peringkat pusingan kelayakan Piala Dunia. Zon UEFA, Moldova tewas 5-0 kepada pasukan Norway. Wales menang 3-1 ke atas pasukan Kazakhstan. Czech menang 2-1 ke atas pasukan Faroe Island. Zon Afrika, Sudan seri tanpa jaringan dengan pasukan Senegal. Tidak apa yang perlu digetarkan oleh Portugal, kata Ronaldo. Bintang pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, berkata ketegangan yang sedang berlaku di sekitar kamp Portugal pada ketika ini dilihat tidak akan memberikan apa-apa kesan terhadap persiapan mereka untuk menentang pasukan Denmark pada awal pagi esok. Ronaldo juga kapten pasukan menambah yang mereka juga tidak perlu berasa gemetar dengan apa yang sedang berlaku pada ketika ini. Portugal tewas 1-0 kepada pasukan Denmark dalam aksi pertama suku akhir sebelum ini, selepas Rasmus Højlund berjaya meletakkan mereka pada minit ke-78. Prestasi Portugal dalam perlawanan tersebut juga dipersoalkan selepas mereka hanya berjaya mencatatkan sebanyak 2 shot on target sepanjang perlawanan tersebut. Denmark juga hampir untuk mendahului mereka dengan lebih awal, tetapi kegagalan Christian Eriksen menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama menegakkan mereka. Ronaldo juga berkata yang tidak ada untuk pihak lain mengkritik pengurus pasukan mereka, iaitu Roberto Martinez, pada ketika ini, sedangkan mereka yang bermain di atas padang. Mereka bagaimanapun akan memperbaiki lagi tahap permainan mereka dalam aksi kedua nanti akan berlangsung di Lisbon, iaitu di Portugal. Haaland bantu Norway untuk belasah Moldova 5-0. Penyerang hebat pasukan Manchester City, Erling Haaland, berjaya meletakkan nama sebagai salah seorang penjaring untuk pasukan Norway selepas mereka berjaya membelasah pasukan Kerdil atau Moldova dengan keputusan 5-0. Julian Rice sebelum itu meledak gol pertama pasukan seawal minit ke-5, yang mana Haaland kemudiannya menambah gol kedua pada minit ke-23 untuk meletakkan mereka selesa di depan. Telo Asgard kemudiannya meledak gol ketiga pasukan pada minit ke-38 dan penyerang pasukan Atletico Madrid iaitu Alexander Sørloth menebas derita pasukan Moldova dengan gol keempat pada minit ke-43. 4 gol pada separuh masa pertama sahaja tidak cukup apabila Aaron Donald berjaya melengkapkan kemenangan bergaya mereka dengan gol kelima pada minit ke-69. Kemenangan ini juga diharap dapat memberikan momentum terbaik untuk mereka dalam mengharungi pusingan kelayakan bagi memburu slot ke Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Syarikat nanti. Kita lihat pula jadual perlawanan UEFA Nations League suku akhir yang kedua akan berlangsung pada awal pagi esok. Bermula jam 3.45 pagi, Perancis akan menentang pasukan Croatia, Jerman akan bertemu dengan pasukan Itali, Portugal akan menentang pasukan Denmark, Spanyol akan bertemu dengan pasukan Belanda. Eden Hazard tunjukkan perkembangan baik selepas alami kecederaan. Pemain muda pasukan Manchester United, Eden Hazard, yang terpaksa meninggalkan perlawanan menentang pasukan Leicester tempoh hari dengan kaki yang berbalut dilaporkan tidak mengalami masalah kecederaan yang terlalu serius. Pemain tersebut berjaya menarik perhatian Amorim dalam aksi menentang pasukan Leicester yang menyaksikan mereka menang selesa 3-0 dalam perlawanan tersebut. Bekas pemain pertahanan Arsenal itu juga dikatakan akan kembali bermain semula pada 1 April nanti dengan menentang pasukan Nottingham Forest. Situasi tersebut nyata melegakan Amorim yang mana pada ketika ini sedang mengalami krisis kecederaan yang cukup kritikal. Hazard terpaksa diturunkan oleh Amorim selepas masalah kecederaan yang dialami oleh pemain pertahanan utama mereka, iaitu Lisandro Martinez, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw dan juga Jonny Evans. Peluang ini juga telah digunakan sebaiknya oleh Hazard untuk tampil cemerlang dalam perlawanan tersebut, tetapi malangnya dia terpaksa meninggalkan perlawanan itu seawal separuh masa kedua. Harry Kane mahu kembali ke Premier League. Penyerang hebat pasukan Bayern Munich, Harry Kane, merancang untuk kembali ke Liga Perdana Inggeris pada musim depan dengan Liverpool bakal menjadi destinasi yang paling diidamkannya. Bayern Munich sasarkan Modric. Bayern Munich merancang untuk melakukan kejutan
dengan mereka akan memberikan tawaran bagi mendapatkan pemain sayap pasukan Chelsea, Mikhailo Mudryk, walaupun pemain tersebut pada ketika ini sedang menjalani pergantungan akibat kegagalan ujian doping yang dilakukan ke atas dirinya. Bayern berkemungkinan akan mendapatkannya pada harga sekitar 33 sehingga 42 juta pound. Marcus Rashford tidak akan kembali ke Manchester United. Marcus Rashford dilaporkan tidak akan kembali ke Manchester United selagi mana Ruben Amorim kekal menjalankan tugasnya di Old Trafford. Aston Villa pula mempunyai peluang yang cerah untuk mengekalkan Rashford dengan nilai 40 juta pound. Raheem Sterling akan ke Juventus. Pemain pasukan Chelsea yang kini dipinjamkan ke pasukan Arsenal iaitu Raheem Sterling dijangka tidak akan kekal bersama dengan skuad Mikel Arteta, dengan Juventus bakal menjadi destinasi seterusnya buat pemain tersebut. Arsenal sedia memulakan tawaran terhadap Jorel Hato. Arsenal dijangka akan memulakan tawaran untuk mendapatkan pemain pertahanan pasukan Ajax iaitu Jorel Hato. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan saingan daripada pasukan Liverpool, Chelsea dan juga menjadi sasaran utama kepada gegasi La Liga iaitu pasukan Real Madrid. Stefan Ortega jadi sasaran Atletico. Penjaga gol pasukan Manchester City, Stefan Ortega, kini menjadi sasaran utama kepada satu lagi kelab gegasi La Liga iaitu Atletico Madrid. Zinedine Zidane bakal kembali bersama dengan Real Madrid. Zinedine Zidane pada ketika ini disebut-sebut bakal menyertai semula pasukan Real Madrid seandainya mereka tidak berjaya mendapatkan Xabi Alonso pada ketika ini yang masih lagi setia bersama dengan pasukan Leverkusen. Alonso juga dikatakan masih belum bersedia untuk mengalas tanggungjawab besar dengan mengambil alih pasukan daripada Carlo Ancelotti yang telah meletakkan penanda aras baru kepada siapa sahaja yang bakal bergelar pengendali pasukan Real Madrid di masa hadapan. Manchester United mahukan 50 juta pound terhadap Højlund. Manchester United yang dikatakan sudah semakin pasti untuk melepaskan penyerang mereka iaitu Rasmus Højlund telah meletakkan harga sebanyak 50 juta pound kepada mana-mana pasukan yang berminat dengan pemain tersebut. Napoli pada ketika ini menjadi pasukan yang dikabarkan berminat untuk mendapatkan penyerang tersakiti itu pada musim panas nanti. Liverpool tidak berikan apa-apa tawaran baru terhadap Konate. Liverpool pada ketika ini dilaporkan tidak mengemukakan apa-apa tawaran baru kepada pemain pertahanan mereka iaitu Ibrahima Konate. Situasi ini dilihat bakal memberikan kelebihan kepada pasukan Paris Saint-Germain yang sangat berminat untuk mendapatkan khidmat pemain pertahanan yang baru berusia 25 tahun itu. Barcelona dapat dana untuk bawa masuk pemain. Barcelona dikatakan sudah memberikan lampu hijau kepada pengurus pasukan iaitu Hansi Flick yang berminat untuk mendapatkan pemain right back Rayo Vallecano iaitu Andre Ratiu. Pemain itu dikatakan bernilai sekitar 25 juta euro. So itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.